Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saya hormati pengerusi dan seluruh saf kepimpinan surau, saf kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini mendapat rahmat, mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini saya memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnianya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama kita berada di dalam surau kita ini. Alhamdulillah, setahun yang lalu saya dah sampai ke surau tuan-tuan dalam tazkirah Ramadan. Malam ni saya mai pula kali yang kedua. Saya pun tak tahu sampai depan surau tadi baru reba saya kata ni kali kedua dah sampai. Saya pun tengok-tengok kat pintu tu atau lepas baru mai. Alhamdulillah tuan-tuan. Malam ni saya tak mau ambil masa yang lama lah, sebab esok pagi pun saya ada dekat sini juga. Surau kat mana esok taman tu? Saya pun tak tahu dekat tu kan, cerita dia terkena. Esok ni saya ingat ke jauh, rupanya dekat. Saya ni jenis dekat-dekat ni saya tak terima lah, dekat-dekat. Orang yang sama jugalah. Jadi esok ni kategori dia saya tak tahu kata dekat. Tu yang saya terima tu. Nak cakap membayar tuan-tuan ni, kalau kuliah berkitab tak apa. Ni nak ceramah ni. Malam ni mereka bagi tajuk jiran. Jiran, kejiranan malam ni tuan-tuan. Dia bukan nak ulas bab-bab apa, kita nak ulas bab jiran malam ni. Tajuk dia apa dia? Jiran yang membawa. Tajuk dia saya letak
jiran kiriman syurga ataupun jiran kiriman neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil al-jarus salih, jiran yang baik. Jiran yang baik ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad menceritakan, Nabi kata, min sa'adati bani Adam, di antara tanda-tanda ataupun benda-benda yang akan menyebabkan kebahagiaan kepada kita di dunia ni. Nabi sebut, Nabi kata min sa'adati bani Adam, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang anak Adam, kita lah. Nabi kata ada 4 dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad ni tuan-tuan. Maklum, Nabi kata ada 4 tanda. Seseorang ni, tanda kebahagiaan seseorang anak Adam sewaktu mereka hidup di dunia ni ada 4 tanda. Baik, kita tengok ada tak benda tu. Yang pertama Nabi letak al-jarus salih, dapat jiran yang baik. Kita ni rumah besar lagu mana pun kalau jiran ni tak baik, tenang nak hidup. Tambah tuan-tuan duduk dalam taman ni pula tuan-tuan oi, dapat jiran hak buta perut. Ada jiran buta perut. Boleh tak tu? Kalau nak kasar ni. Jiran bodoh. Jiran hak bengong ada. Saya bisa hidup dalam taman tuan-tuan. Saya bisa duduk dalam taman. Sabak banyaklah buta perut. Depan rumah dia pun ada parking, dia mebok depan rumah kita. Dia beli kereta lebih, dia mebok depan rumah kita. Metak sampai kita adik-beradik nak main rumah ni pun bayar. Hang ada ruang depan rumah hang. Hang pergi letaklah depan rumah hang. Tak, dia main duduk. Ada dia jenis suka kacau. Dia suka kacau. Sabarlah tuan-tuan ni nak buat macam mana? Nak tegur berkelahi, tak tegur sakit hati malu. Bela kucing, dia bela kucing, kita dapat tai. Ni anak besar ni. Jangan duk kira nak bela kucing ni. Awal ustaz bubuh. Nak buat lagu mana? Nak seronok cerita bab poligami. Cerita bab jiran. Ni kita cerita mana ni pengalaman. Ni saya nak pesan dekat orang Seri Putra ni. Taman Seri Putra ni. Orang bela kucing ni tuan-tuan ni masuk syurga. Jangan kita bela kucing penyebab masuk neraka. Nak bela, dia kata ustaz ni kucing ni ustaz Nabi suka. Betul Nabi suka, tapi bela macam mana Nabi suruh bela? Macam kita lah duk makanan sunnah. Saya ni makan makanan sunnah ustaz. Betul hang makan makanan sunnah, tapi sunnah dalam memakan makanan tersebut macam mana? Dia duk kira makanan sunnah. Saya makan kurma ustaz, sunnah, sihat, madu, sihat. Orang makan sihat, hang makan penyakit. Tahu? Dia tanya pula kita kacang cerdik ni sunnah tak? Dia bawa balik haji ni, buat balik kacang cerdik sampai tengah. Kebab ada 10 kilo. Tanya dia buat apa banyak-banyak maklum kacang cerdik nak bagi cucu makan bagi cerdik. Maklum weh, kacang tu yang cerdik. Hang pepak dah 20 kilo pun mau bodoh, dia bodoh juga lah. Buku tak mau baca, mengaji, haram tak mau nak cerdik. Belum kacang tu yang cerdik dengan ada jual tu cerdik. Sebab apa? Untung. Ni kita jumpa jiran, dia bela binatang. Baik kita yang nak buang. Bayangkan kalau ada jiran yang macam ni. Ni saya nak abang, penganjur tak ada bagi apa-apa poin kat saya. Saya kira kata ada puak surau ni dia nak hantar orang. Tak. Ni saya cakap umum terkeluar. Ilham daripada Allah. Mau kena teguran lah tu. Jangan kita bela binatang, mudarat jiran dapat. Sama lah di kampung, bela lembu. Lembu nak buat korban, tutup makan pokok bunga orang. Nak halal ke daging korban tu? Cuba fikir tu. Baru ni dia tanya satu soalan ustaz.
Ada satu kandang tu duduk sembelih lembu, ayak curi. Lembu korban, melih lembu korban, ayak tu dia pergi sambung sampai pecah sadar. Di Kedah ni sadar, syarikat ayak ni sadar. Ayak curi, sembelih lembu korban. Nampak bencana tak? Saya kata tak mau jawab, lagi jawab jadi isu, hampa rujuk pada Jabatan Mufti. Agak-agak tuan-tuan lagu mana? Buat kenduri ayak belah. Elok dah buat iftar jama'i. Buat di Surau Seri Putra. Contoh. Dia marah pula contoh. Kata aku orang payah. Kata kat tuan-tuan senang tengok muka baik-baik belakang ni. Muka yang redha dikata. Saya bagi contoh lah untuk tuan-tuan muda. Saya bagi contoh. Surau Seri Putra ni tak jadi. Ni contoh. Maklum tak? Contoh. Faham tak? Hello? Ni contoh. Lagi dia kata pula benda ni betul. Ni contoh. Surau Seri Putra anjur buat majlis iftar jama'i. Buatlah. Bagus tak iftar jama'i ni? Bagus ya? Beras curi, ayak curi. Jamu orang buka puasa. Nak jadi ibadat ke tak? Agak-agak. Agak-agak. 2 saat daripada sekarang. Nak jadi ibadat ke tak? Agak-agak. Ni lah. Bela kucing, jiran dapat taib. Parking kereta ikut dan. Rumah kalau kita beli harga 6 juta pun dapat jiran kiriman neraka ni tuan-tuan. Agak-agak macam mana keadaan kita? Tenang ke? Bahagia ke? Tak. Sebab tu Nabi kata tanda bahagia seseorang yang pertama, dia hidup dalam lingkungan, dalam kelompok, dalam kejiranan yang baik. Harap-harap kita ni duduk dalam golongan yang baik lah tuan-tuan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini Nabi sebut. Nabi sebut lagi yang kedua. Nabi kata di antara tanda kebahagiaan seseorang ni apa dia? Yang kedua, dia dapat isteri yang salihah. Tak sah luar rumah. Hak ni dalam rumah. Bini bukan perlu lawa. Nak buat apa lawa? Nak cium pun tak boleh. Tidur malam dia getah sekerak kat muka. Kita 2 kali bypass terkejut. Balik terkejut. Dah lah baru tengok cerita Mona Fendi. Balik terkejut. Bini duk getah sekerak. Karan tak ada pula malam tu. Karan lah. Di sini buat elektrik. Elektrik ke karan. Ni pun tebal yang dia buat pala KL lah karan. Duk ni pun tebal ya pun. Dia buat pala KL. Malam tu karan tak ada. Balik-balik bini pun getah sekerak kat muka. Nak buat apa Pak Long oi, abang oi, kalau bini lawa, nak tidur malam, nak cium pun tak boleh. Belah kanan mata dia buh tomato, belah kiri buh timun. Nak buat apa boleh. Tengah-tengah belakang terai tu pun jadilah. Lawa lah tu pun. Lawa lah. Boleh lah. Bini lawa bukan menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah salihah. Macamlah akak-akak pun. Suami tengah-tengah ni boleh lah. Duk impian nak lagu Patah Amin ni Patah Harapan boleh lah. Dok lah ustaz, perut tu ya Allah. Kalau naik motor orang duk ingat topi keledar duk laga. Bibi tengok perut. Tu tandanya akak-akak ni pandai belah. Tuan-tuan cuba tengok orang Arab, tuan-tuan bini depa lagu mana. Saya biasa sembang dengan satu orang Turki di Mekah. Saya tanya dia, saya kata, aku tengok orang perempuan Turki semua yang besar-besar. Dia kata, hang tengok. Senang nak tahu. Dia kata, kebanyakan, bukan semua lah. Kebanyakan perempuan ni nak tahu bini orang, gemuk. Sebelum kahwin, kurih. Lepas kahwin, gemuk. Dan orang Turki, bini dia gemuk. Dia bangga. Tanda dia, makan cukup. Sebab tu kita tengok orang Turki kan, badan besar-besar, bini dia apa? Bangga lah. Dapat isteri yang salihah.
Saya nak tanyalah ni abang-abang ni, kalau bini kita lawa tapi kepala kita duk sakit ni, daripada mula nikah dengan dia rambut penuh 14 tahun nikah, lah kepala baklong-baklong pun jadi ceklat hek tau. Saya tengok hak hantar kepala duk kat plastik ceklat hek tau. Saya tadi nak main lintas depan kilang ceklat hek, tengok hantar tu, kok tengah ni tak ada dah. Ini kok tepi lah. 14 tahun menikah dengan bini dia, lawa tapi duk garu kepala. Yalah, bini dia yang pertama melawan Allah, laki cakap sepatah, dia balik 10. Lawa macam model lah bini dia, macam pelakon lah, lawa. Muka cerah serba tu, dinding surau putih, badan elok, lawa, Allah lawa, tapi nak buat menentang apa baklong, masak pun haram tak benar. Kita kata kat dia ni, abang nak makan, abang food panda abang. Dak lah hang ni 10 tahun dah menikah tak pernah masak. Abang ingat saya ni orang gaji abang. Ayak pun haram tak pernah bancuh. Nak buat apa lawa? Tidur pun dia tidur bilik lain, kita tidur bilik lain. Nak buat menentang apa lawa? Mau kalau gitu belum? Sagi-sagi orang hantar gambar ni dia keluar dengan jantan tu, dia keluar makan dengan jantan ni, lawa. Mau kena. Daripada bini kita tak lawa, tapi Allah bagus lah. Bagus tu, macam dekat belakang tirai tu, mudah-mudahan isteri-isteri salihah lah. Amin. Ya Rabbal, dia faham agama, bagus, berkelain dengan kita, bukan kes apa, kes suruh kita menikah seorang lagi. Kita yang tak mau. Dia duk meratik tu, abang nikah dah seorang lagi, abang nikah. Kita tak mau, kita setia pada dia, berkelain tak cakap. Saya tengok kawan saya seorang, dia tarbiyah bini dia kok mana saya tak tahu. Dengan hak nombor 2, ya Allah, belaga pipi, pi beli baju raya sekali, ya Allah. Saya tanya bini saya, boleh tak tu? Kalau abang nikah seorang lagi, boleh tak belaga pipi? Dia kata bukan belaga pipi, pisau duk kat perut hang. Dia kata tu tak bini ustaz tu. Saya kata kalau abang nikah seorang lagi lagu mana? Dia kata try. Nak kencing guna beg, try. Nak kencing guna beg baru mai ceramah tahun depan bawa beg pula. Beg kencing kan. Ni lepas duk boh telefon, lepas ni sangkut beg kencing tu tepi meja. Nak try dia kata buat. Dapat isteri yang salihah. Tenang Pak Long. Rumah kita, sebab tu disebut kata, biasa dengar tak? Baiti jannati. Biasa dengar? Biasa dengar tak? Baiti jannati. Makna apa dia baiti jannati? Rumahku, syurgaku. Sekarang rumah kita ni syurga kita kan neraka kita. Cuba tanya. Sekarang ni rumah kita, rumahku syurgaku ke? Rumahku nerakaku lah ni. Sebab tu saya nak abang ni dekat orang Taman Seri Putera. Kalau nak rumah kita menjadi syurga, ada 3-4 benda kena buat. Yang pertama, rumah kita nak jadi syurga ni, tajuk kita, kita kena carilah jiran yang soleh duduk dengan kita. Kita pergi duduklah dengan orang-orang yang baik. Ni yang pertama. Yang pertama, nak jadi rumah kita syurga, balik rumah tenang jiran. Jiran yang tidak serabut kepala. Jiran yang kita buat kebaikan dia canang kepada orang. Kalau ada keburukan dia sembunyi, tak cerita kepada orang. Ni jiran yang baik. Jangan jiran kita buat silap, dia canang, buat baik dia diam. Dapat jiran lagu tu Pak Long, dia cerita ke orang kebaikan kita. Aku berjiran dengan cikgu tu bagus lah, bagus. Cikgu tu kalau kita susah, dia cerita kebaikan kita. Kalau ada kesilapan kita, orang tanya ni, bukan jiran, anak dia kena tangkap besar orang ni. Aku tak tahu, dia tak ada cerita apa, dia pun okey lah. Dia tutup. Bagus tak Pak Long dapat jiran lagu tu. Ni yang pertama, nak jadi rumah kita syurga, yang pertama dapat jiran yang baik. Yang kedua, nak jadikan rumah kita sebagai jannati, syurga. Yang kedua, isteri yang baik.
Biar dalam rumah tu ada isteri yang baik. Isteri yang suami tengok wajah dia, suami rasa tenang. Bila dia tiada di sisi, suami rasa kehilangan. Kena buat lagu tu maklum. Jangan suami balik rumah semak, keluar rumah tenang. Antaranya nak buat lagu mana isteri ni. Ni bukan saya nak mengajak, nak habaq dah tajuk dia. Yang pertama akak-akak, oi, di rumah tu pakailah biar nampak karan sikit. Ni sampai lelaki tak tahu ni anak kebau ke, bini aku ke anak kebau. Baju kelawar tu terbang sampai tak berhenti sah. Duduk di rumah. Keluar, lelaki tak kenal. Kalau keluar, pergi makan nuri, dia duduk jalan. Lelaki dia tanya tu, bini siapa lawak? Dia kata bini lah. Allah, dia kata tak perasan aku bisa duduk di rumah jadi anak kebau. Duduk di rumah maklum akak-akak pakai pun kena biar. Tak duduklah pakai teruk-teruk seksi. Tak, pakai biar jenis sikit. Pakai biar jenis sikit. Rambut tu pun ikat pergi elok sikit. Ni merebang macam ni yang rapi. Isteri salihah, suami tengok tenang. Yang ketiga, rumah kita nak jadi syurga ni lagu mana? Yang ketiga, isi rumah tu kena pastikan depa ni memahami ajaran agama. Anak kita, bini kita, suami kita kena bagi faham agama. Kita sebagai suami mampu tak nak bagi orang rumah kita faham agama apa-apa? Tak mampu Ustaz, tak mampu, bagilah mereka main mengaji. Ni tak bagi mereka main mengaji. Kuliah dekat surau dia buat, dia tak bagi main. Bini nak pergi, dia jealous. Tak payah dia pergi mengaji lah. Hang tu syok sangat nak pergi surau tu. Duk makanyeh dengan AJK surau tu. Mula dah. Dok abang AJK surau. Alah, aku tahu hang duk kenal kat tu. Jangan tu. Senerai dengar. Dia berkelik dengan bini dia. Abang bawa istighfar. Istighfar apa? Bini nak main mengaji dia pun bukan nak buat apa. Tak apalah abang, dah abang tak bagi saya pergi mengaji, saya duduk di rumah lah. Abang boleh tak mengajak dia? Mana aku tahu? Tak apa abang, saya tak pergi yang malam, saya pergi yang petang lah, kuliah muslimat, ustazah tu mengajak. Oh, ustazah tu sama. Rasa stres, belum ni cerita ni saya hadap. Bini dia main cerita kat dia. Bini dia. Kita pun minta maaf Pak Long, bini dia yang dia duduk jealous tu pun Allah. Kalau bini tu elok tak apa. Ni bagi saja pun orang train balik Pak Long. Kalau kereta ni kategori tu tak sembuh kerana ada tepi jalan kaput tu. Mau bagi saja pun pi hantar kat kedai besi borok pun Hindu tu fikir 6 kali nak beli tu. Hindu tu kata yang ni dia kata karat lebih banyak daripada besi. Yang dia nak jealous makcik tu nak buat macam mana ustaz? Saya nak pergi mengaji di surau, dia tak bagi ustaz. Dia jealous dengan JK surau. Saya kata lah, bagi tahu dekat dia abang, jom kita pergi sekali. Lah ni abang dah jadi jealous dengan saya. Abang tak bagi saya pergi mengaji sebab abang duk kata, bukan 1,5. Jam bateri tak ada. Terkejut saya. Terkejut. Tuan-tuan kena derma banyak sikit dah kat surau ni tuan-tuan ni. Nak beli bateri pun bajet tak cukup ni. Terkejut saya tengok-tengok baru 135. Rasa aku syarah lama dah. Saya kata kat kak tu makcik ajak dia pergi mengaji sekali. Dah hang jealous bini hang nak pergi mengaji. Hang pergilah mengaji sekali. Dia kata betul juga ustaz. Ya, balik ajak dia. Lah ni macam ni lah abang, dah abang jealous dekat saya. Jom kita pergi mengaji kita. Tobat aku tak pergi lah surau.
Tak tahu. Ni agak-agak kalau dapat suami lagu tu, syurga ke rumah? Ha? Hello? Kalau dapat suami lagu tu, syurga ke rumah? Sebab tu dapat suami lagu ni alhamdulillah. Beletiak pun tak balik. Bini beletiak dia tak kata apa, mau pun tak dengar, start mutu keluar. Balik rumah, bini dia beletiak lagi, start pula keluar balik. Jangan kawan saya tentang dapat bini dia, ya Allah. Dia kata saya ustaz syukur dapat bini. Allah tak uji saya dengan bini yang duk beletiak. Saya kata sebab apa? Bini saya bisu. Syukur. Pastikan nak jadi rumah kita ni syurga, ahli keluarga kita ni faham agama. Bini ni tuan-tuan, kalau dia faham agama, selesai masalah. Penciptaan wanita ni memanglah dia bengkok. Setuju tak agak-agak? Ha? Setuju ke tak? Orang perempuan ni bengkok ke betul? Ha, jawablah dia nak kumit mulut seorang tak keluar ke apa? Orang perempuan ni betul ke bengkok? Tu tak boleh jawab. Okey lah, saya tengok lagu ni lah. Orang perempuan diciptakan daripada tulang jubuk. Lagi mana? Tulang rusuk. Weh, kasar sini ni. Kitab mana yang maklum baca ni? Orang perempuan dicipta daripada tulang jubuk. Ni boleh, jabat agama boleh tangkap orang ni. Sesat. Tulang rusuk. Tulang jubuk main mana? Tulang rusuk. Orang perempuan diciptakan daripada tulang rusuk. Betul ke tak? Setuju ke tak? Tulang rusuk ni betul ke bengkok? Ha? Ha, jawab. Muslimat jawab. Abang-abang diam, begini dia jawab. Di rumah tobat dia tak mau jawab. Orang perempuan diciptakan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk ni betul ke bengkok? Muslimat tak dengar agak-agak maklum rusuk ni betul ke bengkok? Bengkok. Agak-agak orang perempuan ni betul ke bengkok? Tu tak mau mengaku. Bengkok. Tulang rusuk bengkok. Bengkok ni tak ada bengkok. Bukan makna bodoh dah. Bengkok ni bukan makna tak cerdik dah. Dah. Dengar dia saya nak bang. Alah, ustaz tu betul sangat. Dah, dengar lah dulu. Dengar dulu lah. Ni saya nak bang ni. Yang kata bengkok ni maknanya apa dia? Nak kenapa betul orang perempuan ni? Sebab mereka ni mengikut keinginan hawa nafsu lebih. Satu je. Sebab tu orang perempuan nakal satu nafsu 9. Bukan makna bodoh. Dah. Makna mereka lebih ikut emosi mereka. Mereka lebih ikut kata hati mereka. Siapa dia yang nak berbetul? Ni. Kita nak kena betul dia, Pak. Bengkok ni Pak Long. Jangan duk keras. Patah. Layan je. Bengkok ni Pak ni kita layan je. Kita berbetul. Layan berbetul. Nak betul bengkok tu dengan apa dia? Nak betul bengkok tu dengan apa? Yang pertama, bengkok ni kena diperbetulkan oleh orang yang betul. Kalau laki pun bengkok, nak bagi betul dari mana? Duk kemas kita jantan. Saya suami apa? Hang pun bengkok. Dia duk kira lah bini dia tak betul. Hang tu betul sangat lah. Tu macam tadi, nak mengaji pun tak boleh. Nak suruh mengajar dah bengong. Orang hak betul dia boleh perbetul orang. Ni hang pun bengkok. Bini kata apa? Tak, dia tu lagi bengkok teruk pada dia. Saya dekat bengkok, dia bersimpui. Ada satu suami tu, bini dia bubuh nama dia lah, contoh lah, nama tu Man, contoh, tapi bukan nama tu lah.
belakang tu dia karah. Nama lelaki dia tu contoh Man karah. Saya ada ingat kata okey karah. Man mana? Man karah. Tapi nama lelaki dia bukan Man lah. Oh, Man karah. Saya tanya bini dia, maklum awak yang mereka panggil karah, dia tu okey karah. Tak cari punca tak jumpa ni. Karah, kuih karah. Kita cari punca jumpa. Apa lagi? Tak tahu punca nak berbetul, tak tahu tak mana. Bersimpul lagu kuih karah. Pak dia apa aneh-aneh. Pak dia tu Man karah. Pak dia tu contohlah in aneh-aneh. Tu jenis aneh-aneh. Jenis makan dikit no, aneh-aneh tak habis lagu tu. Eloklah pak aneh-aneh nak karah. Ni hak jenis karah ni berapa orang duk ada dalam Taman Seri Putra ni. Nak betul nak pergi buka punca tak tahu tak mana. Bak tu nak betul ni kita ni kena betul dulu, mau kita pun bengkok maklum no. Nak betul orang buat apa? Tak payah. Didik dengan agama tu. Didik dengan agama. Yang keempat, rumah kita nak jadi syurga ataupun neraka. Nak jadi baiti jannati ni, rumahku syurgaku. Yang keempat, rumah tu kenal elok daripada bebanan hutang yang melampau. Ada benda yang perlu berhutang. Tak perlu jangan berhutang. Berhutang benda yang menjadi keperluan, bukan kehendak. Contoh nak beli rumah, nak cari cash mana nak ada hutang, tu keperluan. Kereta nak cari cash nak beli tak mana, dia keperluan. Hutang, tu keperluan. Tapi sampai nak buat kabinet gantung berhutang. Tu bukan keperluan, tu kehendak. TI, sampai lelaki boleh tidur dalam TI, tu bukan keperluan, tu kehendak. Dia kata abang beli TI besar lagi, senang nak buat daging korban. Lelaki dia pula kawak daging korban. Tengok daging korban tu, hak tahun Covid pun tak makan lagi duduk dalam TI. Hak tahun Covid tu ni, duduk ada lagi dalam TI. Balas lagi tahun ni. Suruh kita buat korban tahun ni. Buat berapa ekor? Banyak. Setumpuk berapa? Murah 800, tempat dia 850. Lembu beli kan curi. Murah. $800 murah. Tempat lain 85, 86, 900 pun ada lah. Setumpuk boleh berapa kilo tu? Dan boleh satu tumpuk berapa kilo? Satu bahagian tu boleh berapa kilo? 12. Besar lembu besar. Ada tempat buat 600 tumpuk. Saya tengok lembu tu pun Allah. Saya tanya tuan dia buat kurus dengan lembu ni. Besar sikit pada tiang pagar. Saya tanya dia buat kurus ingat. Tuan dia kata lembu kena kencing manis. Dia kata. Pungkuk tak ada lembu tu easy tak ada pungkuk. Jalan ke tiang pagar pun dia sembunyi belakang pagar orang tak nampak. Ni 12 kilo kira kemas lah lembu tu. Mai buat tahun ni balas lagi nak Covid itu pun tak makan. Dia kata bang kita kena beli TS tu sama besar kat almari. Jadi bila hutang banyak, rumah tu dibebani dengan hutang. Nak jadi syurga mendatang apa Pak Long? Balik rumah ayah bini habaq laporan. Abang tak sat bank telefon rumah kita 2 bulan dah tak bayar. Tak apalah. Dah lah, jangan duk cerita sangat sudah. Apa yang nak bang wazak mai aku semak dengar. Duduk atas kursi nak tenang fikiran balik kerja. Bini kata kedai perabot pun telefon tak sat, kursi pun tak bayar lagi. Kursi hutang. Dah lah ikut dia. Ambil remote account, tekan account tak. Abang TNB hantar bil merah. Ya Allah. Ku semak lah. Jangan apa. Ku semak. Pegang remote buka TV. Abang Astro telefon. Dia suruh bayar.
Agak-agak nak jadi syurga dak rumah kita pula. Pi tengok anak. Mana anak abah ni, mana abah nak main? Pegang anak. Abang, cikgu telefon yuran anak pun tak bayar lagi abang. Agak-agak nak jadi lagu mana abang tu? Adakah kita nak duduk dalam rumah tu, rumah nak jadi syurga? Kita nak duduk dalam rumah yang rumah nak jadi syurga, tapi dibelenggu dengan hutang, bebanan hutang. Sebab tu saya nak bak hidup yang tenang ni meminimumkan hutang. Berhutang kepada benda yang menjadi keperluan, bukan kehendak. Ni nak pergi bercuti pun nak hutang. Nak pergi bercuti, berhutang. Nak pakai telefon, berhutang. Sedangkan handphone dah hang tak mampu, hang belilah yang 500, 600, 700. Tak, dia pun nak jenis Apple makan sikit tau. Dia pun nak juga menentang handphone tu yang Apple makan sikit tau. Sekokok yang makan. Dah hang tahu hang tak mampu, tak payah. Sebab sekarang ni tuan-tuan, kita dibebani hutang bukan kerana keperluan, tetapi kepada lifestyle. Orang pergi berjalan, dia nak pergi berjalan. Dah hang tak ada duit nak berjalan kot lah, ni bong tebal ni sudah lah. Gamak nak pergi jogging ni bong tipis. Tak ada. Orang hak duit banyak pun berjalan dalam negara, dia nak pergi luar negara tu. Pergi Singapura, nak pergi Guangzhou. Ni nak pergi mana kau ni? Kyrgyzstan. Nak sebut pun haram tak hati, nak pergi berjalan. Tu hak yang harta Abdul Wahab Gohek Gostan nak pergi Kyrgyzstan. Di mana kau? No tantang. Gara mana kau? Itulah kau nak pergi ni. Ni nak murid saya. Pergi mana ni 2 minggu tak main mengaji ni, pergi mana? Pergi berjalan tak? Mana? Kyrgyzstan. Saya ingatkan dia kena stroke. Tak nak sebut tak kerti. Tu pun maklum boleh pergi berjalan. Nak buat apa kita hidup dibebani dengan hutang? Kerana lifestyle. Nak pakai baju elok, nak pakai yang mahal, nak beli gadget, iPhone, semua ni, bank dan sebagainya. Hutang. Last sekali hang menjadi hamba kepada hutang. Buat kerja, tampung hak ni. Buat kerja, tampung hak ni. Tu yang Saleh Yaakob kata, gali lubang, tutup lubang. Korek tang ni, kambuih tang tu, korek tang tu, kambuih tang ni. Islam maklum, kita berhutang benda yang kita menjadi keperluan. Nak beli rumah, tempat tinggal kita, keperluan. Nak beli kereta, kenderaan kita, keperluan. Dua, Nabi kata, dua di antara tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama tadi, dia dilingkungi oleh jiran yang saleh. Yang kedua, dia dapat isteri yang salihah. Ataupun samalah, suami yang saleh. Maklum suami tak handsome tapi baik maklum. Suara tak pernah tinggi dekat kita. Tangan tak pernah naik dekat kita. Kaki tak pernah hinggap dekat kita. Kalau dia marah pun, dia kencing gigi kan. Duk tu. Bini dia kata tu marah dah tu. Marah. Dia tak cakap. Dia tak mau cakap. Sebab apa? Sekali kalau keluar, sekali pedih. Duk tu. Marah. Mak kata tu pak marah dah juga. Ingat kan nak tampak mau tengok ke misai tu kapak tu. Hujung misai tu sebab mata golok. Mata parang. Batu cincin tak ada kepak jari. Tu marah. Masuk tu dah. Masuk aja. Mandi azan ke terus? Terus.
Kalau ikut payment cukup lah. Kalau ikut payment lah. Maklum tak baca tu dia bergantung banner kat luar tu selepas maghrib. Ni kira selepas Isyak lah ni. Tapi saya pun tak kira sangat lah dengan surah tuan-tuan. Jam pun tak tukar metri nak kira payment mahal-mahal. Lagu mana? Dapat suami yang saleh, dapat suami yang saleh. Suami yang baik. Perkataan dia tak menyakiti hati isteri. Samalah dapat isteri, perkataan dia tak menyakiti suami. Pak Long nak terang mana lagi Pak Long? Sebab tu saya doa kita hak duduk dalam surau ni ataupun yang menonton dalam talian ni. Siapa suami-suami yang menonton, mudah-mudahan suami ni dijadikan suami yang saleh oleh Allah. Amin. Isteri dijadikan isteri yang salihah oleh Allah. Amin ya rabbal. Dapat bini ya Allah, balik rumah. Satu hari tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi suruh dia pergi ke suatu rumah wanita yang Nabi sebut wanita ahli syurga. Pergilah belajar apa yang wanita tu buat. 3 hari Aisyah pergi baru boleh masuk dalam rumah dia. Pergi hari pertama, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia bilang Waalaikumsalam. Siapa tu? Aku Aisyah, isteri Rasulullah. Allah, Ummul Mukminin. Dia ada apa? Cakap bertingkah. Bolehkah aku masuk? Minta maaf wahai Ummul Mukminin, saya kena minta izin dekat suami saya dulu. Esok datang semula saya minta izin dekat dia. Pak Long, kalau Pak Long lah jadi laki macam bini ni Pak Long, agak-agak maklum lah saya kata lagu ni lah. Ustazah main rumah kita, maklum nak tunggu suruh dia balik dulu esok main ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa tu? Ustazah. Ni ustazah goyah. Ustazah masuklah. Haram tak tanya lebih lelaki pun. Allah, ustaz tu ustazah. Hukum kata apa? Adakah dalam kitab kata isteri boleh buat masuk orang luar ke dalam rumah, haram buat masuk kecuali ustazah? Ada. Nak buat masuk mak kita, pak kita pun kena minta izin suami ke tak maklum? Maklum? Ngangak apa ngangak? Saya suruh jawab. Nak buat masuk pak kita kena minta izin suami tak? Kena minta tambah ustazah. Tapi Pak Long kena bini buat masuk ustazah, Pak Long nak marah apa? Pak Long membagilah kebebasan ni. Rumah aku ni hanya dengan masuk jantan nak tak guna. Adik hang ke, mak hang ke, pak hang ke, tok wan hang ke, tok hang ke, pak nakan hang, mak nakan hang, kawan-kawan perempuan hang ke apa, masuklah, aku izinkan. Ustazah baru balik mengajar, disuruh singgah rumah kita bagi harum manis. Masuklah ustazah. Ustazah masuk. Ni bini Rasulullah, isteri Rasulullah, punya salihah. Aisyah pun dia tak marah sebab dia faham hukum. Ya, baik. Esok saya mai pula hukum ni. Mai esok bawa cucu pula dah. Minta maaf wahai Ummul Mukminin, kemarin saya minta seorang je. Cucu saya tak abang pun kat suami saya. Esok mai ni boleh tak? No, boleh ke tu? Hari ketiga baru sampai. Masuk tengah-tengah menyembang. Dia kata silakan duduk, saya nak buat persiapan, suami nak balik kerja. Pergi ambil ayak segelas. Belah kanan pegang ayak, belah kiri pegang rotan. Dia tunggu suami dia. Dalam riwayat cerita, dia tarik kain dia tu bagi nampak betul. Tunggu suami balik kerja. Aisyah tanya ni apa dia ni 3 tanda ni. Kalau dia balik dia dah agak, ayak aku dah sedia untuk dia. Kalau dia balik dia nak marah kat aku, ada benda-benda yang aku buat tak betul, rotan aku dah sedia untuk dia.
Kalau dia balik, dia berhajat kepada aku, ni aku selak biar betul, aku dah bersedia untuk melayani dia. Tu dia. Ni akak-akak balik tak pergi buat. Kena beramai dengan apa hak benci. Laki balik-balik tengok-tengok ayam rotan. Pakai, dia kata, ni betul apa? Saya dah bersedia untuk abang. Laki bawa PIPD, cek yang jin tengok ni betul ke tak. Sebab tu kalau suami suruh kena taat. Suami suruh bancuh ayam. Kalau isteri dia faham agama, dia bancuh. Taklah dia kowe depan ruang tamu. Dia sanggup bayar kowe dengan kuku buh dekat tu. Dia beli tu kopi 3 in 1. Dia bubuh kowe, dia bubuh gelas. Dia tulis nota dekat kowe tu. Nak minum bancuh nyari tarat, bancuh mampu happy. Dia tulis tu dekat. Ni bukan Taman Seri Putera lah ni. Ni Taman Seri tak guna. Dia buat pelekat. Nak minum bancuh nyari tarat, bancuh mampu happy. Bayangkan. Bayangkan kalau dapat isteri salihah, suami yang salih. Bahagia tak agak-agak? Bahagia. Yang ketiga, Nabi kata di antara tanda kebahagiaan seseorang yang ketiga apa dia? Nabi kata orang yang Allah anugerahkan rumah yang luas dan selesa. Disebut wal maskanu al wasi', rumah yang luas. Luas ni makna selesa lah. Ada rumah yang luas tapi tak selesa. Rumah luas tak selesa ni jangan Ustaz. Duduk rumah pak mentua besar, selesa. Duduk rumah pak mentua selesa ke tak? Rumah ada 30 bilik sama rumah di Sukri tu. Ha? Rumah bilik ada 30, bilik yang ada 35. Tapi selesa tak, saya nak tanya, kita duduk rumah orang. Nak balik pukul berapa payah, esok kita nak mangkit tidur lewat sikit, masalah mak mentua duk masak. Rumah besar tapi tak selesa. Yang wal maskanul wasi' ni luas dan selesa. Rumah kita tak luas mana tapi selesa. Celah mana nak lena, celah mana nak mangkit. Ni kita duk, itu ni demam lepas bayar subuh, Allah tak larat abang. Sakit kepala ni, laki dia duk main urut. Laki dia kata tu dia kena korban lah tu. Ada jenis angin, dia kata haram tak ada sentuh angin keluar dah. Belahak. Mak mentua duk masak ke bawah. Tu belahak tu penyegan. Mak mentua pula kiriman neraka. Betul ya? Mak mentua kiriman neraka. Neraka besar tak apa, sa'irah. Jenis tak boleh tengok menantu tenang. Aduh, mak mentua lagu tu. Dia kira 7 beranak. Dia kira nak kucai bagi berkelain habis nak beranak dengan menantu. Ada mak mentua kiriman syurga. Ya Allah, subhanallah. Ini mak mentua kiriman neraka. Neraka. Menantu tak larat. Oh, satgi dia duk buat tok ni. Mai turun makan oi. Dah orang gaji siap semua dah. Tu dia. Menantu duduk dalam bilik tu lagu mana? Abang numak marah. Numak mentua guna nak walkie-talkie, bilik banyak. Maki nak walkie-talkie. Turun makan oi, ni orang gaji masak semua dah. Mai nak makan. Tak ada siapa jawab, dia tak puas hati lagi. Mak mentua neraka. Dia berbual lah. Tunggu pula bapak apa lagi? Agak-agak menantu duduk dalam tu nak buat jenah. Menantu duduk dalam bilik nak buat jenah. Ayak mata hingui. Turun tak kena, tak turun kena. Kena dengan dia. Yang ni pun dah bunyi-bunyi lagi.
Turun kena, tak turun pun kena. Apa je nak? Turun makan, menantu ni tak kata apa. Makan. Sedap lah, ada orang gaji masak. Agak-agak boleh makan. Agak-agak boleh makan. Boh sikit, kita pun makan sikit. Allah mau tak tu nak makan tak padan, orang gaji masak. Boh lah banyak sikit. Cedok pula bubuh banyak. Lalulah orang kata tolong masak. Pula dah makan sikit dia suruh buh banyak kena paling. Angkat pinggan pi dekat sinki tu. Tinggallah pinggan je orang gaji basuh. Saya nak tanya agak-agak lah, mau dapat mak mentua lagu tu agak-agak berapa hari tahan nak hidup? Berapa hari tahan nak hidup? Boleh hidup 35 tahun. Naik atas bilik tu, abang saya tak tahan dah abang. Tak apalah, ibu ni sumber pahala. Pahala apa lagu tu abang, saya takut saya masuk neraka. Sabarlah. Rumah besar tapi selesa. Mai duduk rumah kita lah, mula-mula sewa haram nak tampar pun tak ada, tidur pun kat tikar getah tu kan. Tapi selesa lah, tak dengar dah suara puaka tu bagi-bagi. Tu Nabi kata, dapat rumah yang luas dan selesa, bahagia. No, rumah dah lah mewah, selesa pula, tenang pula, jiran dia yang dapat baik. Rumah besar selesa, jiran kiri kanan depan belakang, jiran yang terbaik. Ahli rumah tu pula bagus-bagus. Allah, nikmat dah hidup malam. Hak nombor 4 Nabi kata di antara tanda kebahagiaan tu apa dia? Wal markabu al-hani, dapat pula kenderaan yang selesa. Tak perlu mewah, tambah mewah. Tambah mewah. Tak selesa je nak. Kereta besar, mewah, orang bayar. Betul. Orang bayar. Tak ada. Sebab-sebabnya bab itu orang bayar. Bayangkan lagu tu. Kita dapat jiran yang baik, isteri ke suami yang soleh. Orang kaya. Kita pun ni pasal dia cara berhenti pun kelang kabut. Itu ni apa? Kita pipi tengok. Hak tu. Owner tu Tan Sri, Tiang Sri mana tu. Duduk dalam tu. Penat. Kita minta orang kaya mana-mana esok sesak nafas tepi jalan kita bantu. Doa. Doa. Kita tolong-tolong dia sampai dia pun dah okey ke, dia pun tanya siapa dia yang selamatkan saya. Siapa yang selamatkan saya? Tu lepas kata tu brother tu. Bawa food panda. Allahu Akbar Ustaz. Kita ni lewat nak cari meja lagi. Meja apa puluh tak tahu meja mana. Dia Allah Ustaz. Allahu Akbar, jumpa tani lah. Dia salam-salam. Man rabbuka? Hai, dia kata aku ni bentuk kedai ke bentuk kubur. Man rabbuka? Saya kata ni abang nak tanya apa? Ada apa abang? Kaifa haluka abang oi. Apa abang Arab panggil kaifa haluka? Man rabbuka ni malaikat yang tanya dalam kubur. Nak cakap Arab tapi ditukar. Tak mak. You kata tolong ayah itu. Tan Sri ni tanya. Ya pakcik saya tolong pakcik. Driver dia main bisik. Ni bukan pakcik, ni Tan Sri. Ya Tan Sri. Oh dia kata kalau you tak tolong ayah tak tahulah macam mana. Tak apa saya pun kewajipan dah lalu kot tu. Dia kata you bagi you punya nombor account. Kita kata QR boleh? Tak lepas. Dia kata ni lebih ni. Kita kata tak apa saya hantar QR. Dia kata no QR tak lepas. Saya nak bagi lebih. Kita pun duk karang nombor account ni 16 kali baca takut tersilap satu nombor masuk ke orang. Mana nak tahu. Hantar tengok dah hantar dah. So dia baca lah. Tan Sri baca balik tengok betul tak saya nak tulis. Takut tersilap nombor masuk ke orang. Dia pun tanya you duk kerja apa ni? Tak ada kerja apa lah saya ni rider lah. Duk hantar food panda lagu tu lah. You duduk di mana? Di Bawang Tebai.
Taman apa? Taman Seri Putra. Tu taman tu air yang buat dia bela. You duduk rumah macam mana? Saya tumpang kawan. You kahwin ke belum? Kahwin lah, bini pun duduk belah oleh. Orang mana? Alok Odeh. Nama kampung tu Alok Odeh. Bini you duduk di motor ada duduk Alok Odeh. Tan Sri tu apa-apa Alok apa? Alok Odeh. Nek eja dia nak Alok Odeh je. Nama kampung tu ada tengok dia peroleh tu. Jangan duk gelak lagu tu menghina kan. Nama tu Alok Odeh. You tak ada rumah apa tak ada? Tak apalah, I ni memang terhutang budi dengan you. Apa ni you balik, you tengoklah Taman Seri Putra tu satu rumah. I tak mau yang satu tingkat you ambil dua. Kalau ada tiga pun I beli. Tan Sri tak boleh, tu harga ubah rumah ni 2 tingkat. Ubah tu ibu 400. Tak boleh Tan Sri 400 ibu. Cish, dia kata betul you. 400,000 yang rumah tu. You cari yang 1 juta. Dia transfer main 3 juta pun dalam akaun. Rumah dia bagi, kereta dia bagi. Mana nak tahu Pak Long? Angan-angan je lah kan. Angan-angan je lah. Angan-angan ni peri Pak Long. Jangan duk ambil hak murah lebuh hak mahal dalam datang peri Pak Long. Bukan nak kena bayar. Angan-angan. Pak Long dah lah angan-angan tu peri. Pak Long duk ambil hak kos rendah buat apa? Tutup hak mahal angan-angan peri. Dia kata tu kalau gitu saya nak perangan nikah dengan anak aja hak tu teruk sangat Pak Long. Tahu dah peri pun jangan melampau sangat. Dekat pada betul dia. Angan-angan peri. Tapi ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia. Tentulah kita tak tahu yang kata rezeki kita ni lagu mana. Kita tak tahu rezeki kita lagu mana. Sebab tu Nabi kata 4. Di antara tanda kebahagiaan seseorang, Nabi kata yang pertama, al-jarus salih. Dia dapat rezeki dia berjiran dengan orang-orang yang baik. Jomlah tuan-tuan, kita nak dapat jiran yang baik. Kita mula dengan diri kita. Ibda' binafsi. Mula dengan diri kita dulu. Saya nak mengajak malam ni maklum hak mai dengar ceramah saya ni. Saya nak ajak, jom kita dulu yang mula menjadi jiran yang baik. Kita kalau nak orang buat baik kepada kita, mula diri kita buat baik dulu dengan orang. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Nabi kata, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi ulang. Wallahi, demi Allah, la yu'minu. Tidak beriman seseorang. Tidak sempurna nilai keimanan seseorang. Demi Allah, tidak sempurna dan tidak beriman seseorang. Demi Allah, 3 kali Nabi ulang. Pak Long, kalau kita bersumpah ni, benda berat ke benda ringan? Hang ni betul. Wallahi aku tak buat. Wallahi, tekanlah. Wallahi aku tak buat. Mana betul-betul. Nabi sumpah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Makna dosa hebat ni. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bila dengar Nabi sumpah sampai 3 kali, mereka kata ni bukan biasa-biasa ni. Benda yang Nabi nak bagi tahu ni benda berat. Sebab tu Nabi sumpah sampai 3 kali. Benda berat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bila dengar, qila man ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah yang tak beriman ni? Sampai 3 kali kamu ulang ni, siapa dia? Nabi kata, alladhi la yu'minu jarahu bawa'iq. Nabi kata, orang yang tak beriman yang aku sumpah 3 kali tadi, siapa dia? Orang yang jirannya tidak aman.
tidak selamat daripada kejahatan diri dia. Dia duduk dalam kampung, dia duduk dalam komuniti, dia duduk dalam taman, yang jiran dia rasa tak aman dengan dia. Orang ni Nabi kata tak beriman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata la yadkhulul jannah, takkan dapat masuk seseorang itu ke dalam syurga. Malla Nabi kata barang sesiapa yang mana jiran dia jarahu bawa'iqah, tidak selamat. La ya'manu jarahu bawa'iqah, yang jiran dia tidak selamat daripada kejahatan dia. Orang lagu ni Nabi kata tadi tak beriman. Hak nombor 2 Nabi kata takkan dapat masuk ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita duduk berjiran ni satu amanah. Kita duduk berjiran ni satu tanggungjawab. Saya sebagai jiran, saya kena pastikan saya menjadi jiran yang terbaik, yang mana jiran saya hidup dengan saya, dia aman, dia tak ada semak, dia tak ada serabut, dia tak ada pening kepala dengan saya. Saya bela binatang, dia rasa aman dengan binatang yang saya bela. Saya tanam pokok, dia rasa aman dengan pokok yang saya tanam. Tak berjuntai pi belah dia, tak merosakkan rumah dia. Ni tanam pokok tinggi, berjuntai pi atas atap rumah orang, daun luruh masuk ke celah atap, hujan mai tirih rumah kawan tu. Ni tanggungjawab kita sebagai jiran. Dia sakit demam, saya bertanggungjawab. Dengar kata suami dia sakit, pergi tanya, "Kak, ni abang sakit, pergi ambil ubat dah kak?" Ambil dah. Ada apa-apa yang saya boleh tolong ke? Bil tak lepas ke apa kak? Kak tu kata nak tolong apa? Kereta hang berapa bulan lepas orang tarik. Apa kak? Kak jangan hina saya. Saya ada cara saya nak tolong kak. Nak tolong tu pun kereta pun sembunyi belakang rumah jiran. Tak, kalau ada apa-apa kat abang, saya boleh tolong lah. Bil apa, dia pun dengar kata jiran dia nak guna duit apa, dia nanti tembak dalam grup komuniti, bagi tahu jiran kita ni sakit, memerlukan sumbangan, jomlah kita bantu seorang 10 ringgit. Ni jiran. Ni jiran. Nabi kata, Nabi sumpah 3 kali, tak beriman, tak beriman, tak beriman. Siapa dia ya Rasulullah? Mereka yang jiran mereka merasa tidak aman, tidak tenteram, tidak selamat dengan dia. Dan Nabi kata pula yang kedua, takkan masuk ke dalam syurga orang yang hidup berjiran, yang jiran dia rasa tak tenteram daripada kejahatan dia. Dan tuan-tuan, Ustaz, ya, macam mana ni Ustaz kami nak dapat jiran yang terbaik macam mana? Kami nak dapat jiran yang terbaik macam mana? Saya nak ajak satu doa kepada tuan-tuan malam ni, yang disebut di dalam kitab-kitab para alim ulama. Satu doa yang saya nak baca dengan tuan-tuan malam ni, doa untuk kita ni dapat jiran yang terbaik. Disebut Allahumma, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih jiranana wa alif baina qulubina waj'alna mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarri. Doa ni dianjurkan oleh ulama untuk kita baca. Kita minta, ya Allah, Allahumma aslih jiranana, ya Allah, tolong perbaikilah jiran-jiran kami. Mana tak apa elok bagi jadi elok. Doa ni ulama ajar kita, makna jiran ni besar-besar. Ya Allah, bagilah jiran ni jiran baik-baik dalam duduk dengan kami ni.
Ada orang dia berpindah satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah. Sebab apa? Masalah jiran. Masalah jiran. Mula-mula duduk elok dah, jiran ni pula atas. Allah. Duduk rumah jenis lantai dia, bumbung orang. Bumbung dia, lantai orang. Pukul 1 tengah malam, duduk tumbuk cabai, gedekung. Saya dulu ni tuan-tuan ni, saya dulu ni duduk ceramah ni, seminggu pertama ni duduk di Kuala Lumpur. 3 minggu duduk di utara, seminggu duduk di Kuala Lumpur. Dulu duduk mengajar di sana bulanan. Sewa lah rumah lagu tu lah. Atap kita bumbung orang, apa lantai orang. Lantai kita bumbung orang. Nak tidur tengah malam, kawan di atas ni duduk meniaga nasi lemak pagi-pagi. Gedekung. Pukul 3 pagi, gedekung. Kita nak buat lagu mana? Depan pintu rumah kita, dia bubuh payung-payung dia. Dia nak buat naik atas, dia tak larat. Dia bubuh payung dia depan pintu rumah kita. Nak berkelain kita ustaz. Dia tak? Pindahlah. Angkut barang pergi duduk rumah kedua pula. Duduk rumah kedua hak depan pintu saya ni pula jenis geng mabuk. Duduk ketuk pintu rumah kita tengah-tengah malam. Oi, sorry ya, silap rumah. 2 pagi ketuk gedung. Oh, sorry ya, silap rumah. Pagi yang kali ketiga ketuk. Lepas tu dia tak kira lagi, dia duduk berkaraoke dalam rumah. Kita pun pergi ketuk pintu rumah dia ni. Boleh tak saya nak cakap dengan you lah? Oh, sorry, watak senang. Nampaknya pindah pula rumah yang ketiga. Duduk rumah ketiga, lagu tu belum. Parking kita pun dia kacau. Kita nak keluar rumah, kena telefon dia pula. Kacau. Lepas tu kita minta, Allahumma aslih jiranana. Ya Allah, tolong perbaiklah jiran-jiran kami ni bagi elok. Yang kedua kita minta kepada Allah Ta'ala ni dia. Wa alif baina qulubina. Ya Allah, tolong satukan hati-hati kami ni. Tambah kita minta ke Allah, perbaik hubungan kita dengan jiran bagi elok. Yang kedua, satukan hati kita. Buanglah hasad dengki. Ni sobat anak-anak yang duduk makan kedamaian ni. Hasad dengki, tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Ni perangai lagu ni buang abang. Buang akak dalam diri kita, buang perangai yang tak berguna ni. Tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Masalah apa? Kita kalau duduk dengki dekat orang, nikmat kita bukan tambah pun. Siapa ada nak dengki ke orang kata nikmat dia bertambah? Tak ada. Tak boleh. Kawan tukang kereta baru dia penat. Dengki. Bini dia ketawa bang. Dia tukar kereta baru lah. Minggu depan nikah seorang lagi kawan sebelah. Mampu itu dia. Weh, kacau jenis dengki ni, kacau. Hang duk dengki dekat orang, nikmat hang bukan bertambah. Betul ke tak? Kata tahulah kalau tuan-tuan rasa dah Ustaz, saya duk dengki ke orang yang nikmat saya bertambah. Satukan hati kita dengan kasih sayang. Ni saya nak pesan dekat tuan-tuan yang duduk Taman Seri Putra. Antara benda yang kita duk kelin dalam masyarakat ni, tuan-tuan tahu boleh? Politik. Tuan-tuan nak politik pun dekat-dekat padang patut sudahlah. Nah, jangan duk kelin, tuan-tuan, jangan duk bergaduh kerana politik ni. Dekat-dekat padang patut ni, hak duduk dalam surau ni macam-macam warna duk ada. Hak warna tu, hak warna ni, hak tak warna ada. Tapi bila saya main ceramah, saya tak cakap politik, tuan-tuan selesa tak duduk dengan saya? Ni saya ceramah tadi, kita mula buat 8-5 minit. Last jam 10 minit lah. Nak menteri ni. Selama sejam 10 minit saya tak cakap politik. Tuan-tuan duduk dalam surau ni rasa selesa tak? Selesa ke tak? Kalau saya sentuh politik, tuan-tuan selesa ke tak? Macam tu lah dalam masyarakat. Tuan-tuan tengok dia ni tak sama warna dengan kita. Tak payah sembang dah bab politik dengan dia. Sembang bab lain. Sembang bab nikah dua, sembang bab jalan.
Dia kata ni kita ni dengar-dengar nak PRU. No, aku tak mau sembang hang. Aku tahu hang sokong hak lain, aku sokong hak lain. Kalau kita bersembang, kita bergaduh. Lah tak apalah, hang sokonglah apa yang hang nak sokong, aku sokong apa yang aku nak sokong. Aku dengan hang tak ada masalah. Cukup hari bulan kita pangkah, kita balik. Barulah kita duduk dalam taman kita tak nak sengketa. Dalam grup taman tu, tuan-tuan tak ada cakap benda-benda yang sensitif. Tuan-tuan tak ada forward benda yang boleh bergaduh. Nah, lepas tu korang-korang kalau duk hantar selamat pagi tu, telefon kita jadi sebatong sampah. 10:30 duk kerja kena delete selamat pagi, alhamdulillah hidup lagi. Tak apa, tak ada abang kata hang hidup. Kalau hang tak ada, kami tahu. Hang tak ada abang kata hang hidup. Saya kadang-kadang duduk dalam grup tu je ni, duduk hantar selamat pagi ni, ya Allah. Kadang-kadang ada mesej yang kita terlepas pandang. Okey, selamat pagi tu. Dia auto kot no. Pagi apa. Selamat pagi, alhamdulillah hidup lagi. Ada kawan saya seorang, saya kata ni hang cukup tak ada hantar lagi aku bagi-bagi. Kalau hang tak ada aku tahu abang. Ada hak lagi kurang ajak. Subuh mesej dia sampai, tapi dia haram tak dah yang subuh. Dia set tu subuh hantar. Saya yang tahu bini dia, saya kata bagus tengoklah suami hang. Subuh sampai mesej. Mesej sampai dia haram tak jaga pun. Dalam grup-grup jangan duk sembang benda-benda yang kita boleh berkelahi. Boleh tak? Kita dalam masyarakat ni, saya nak abang, dia macam ni lah. Macam kita makan lah. Kalau sedap, kita tambah. Tak sedap, kita diam. Macam tu dalam masyarakat. Suka, kita komen. Tak suka, kita diam. Tak payah tak suka pun duk komen. Dia akan jadi bergaduh. Ni buang benda-benda yang boleh kita nak bergaduh di antara kita ni. Waj'alna mafatiha lil khair ma'aliqa lisyarr. Yang ketiga, kita minta ke Allah apa dia? Jadikanlah kita ni pembuka kepada kebaikan. Dan yang keempat, serta penutup kepada pintu-pintu yang tak baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kebaikan, menjadi jiran yang terbaik dan dilingkungi oleh jiran-jiran yang baik. Kita menjadi jiran yang terbaik dan kita pun akan dapat jiran-jiran yang terbaik. Insya Allah Ta'ala minal aminin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan masyarakat di Taman Seri Putra ni masyarakat yang bersatu hati. Amin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita doakan kepada Allah agar Allah bersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Amin. Mudah-mudahan Allah satukan kita dengan kecintaan, mahabbah, kasih sayang, dan jauhkan kita daripada permusuhan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, kita baca doa sat, kita tutup live kita. Maklum jangan duk pergi mana. Saya nak minta kepada pihak surau untuk edarkan satu doa yang saya bawa daripada Kok Diang. Doa ni saya bawa daripada Kok Diang untuk saya edarkan kepada tuan-tuan malam ni. Doa ni semua ambil dan kita amalkan insya-Allah. Boleh tuan edar ya? Edar. Doa untuk melembutkan hati. Ada tak dalam surau malam ni yang anak-anak keras hati? Ada ustaz. Doa ni saya nak bagi untuk melembutkan hati insya-Allah. Kita baca sat doa untuk tutup live. Lepas tu kita sambung dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.